Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Ini dia kita punya ayam masak sos Thai kita. Nak tahu macam mana cara buat dan apa sahaja resipi dia? Tonton video ini step by step, pelan-pelan sampai habis, insya-Allah. Ya, Assalamualaikum. Dimanapun anda berada, semoga sahabat-sahabat semua sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan diberi kebahagiaan dunia akhirat, insya-Allah. Okey, kali ini untuk tidak membuang masa, kita masak ayam masak sos Thai ataupun ayam masak Thai. Jadi bahan-bahan dia simple sahaja, ringkas sahaja. Apa yang kita ada, cili padi 6 batang. Lepas tu bawang putih 4 ulas, halia lebih kurang setengah inci atau 1 inci. Bawang besar merah 1 biji, lada besar 1 batang, serai 1 batang, lepas tu daun sup 6 batang. Ini semua kita chopper. Tapi sebelum kita chopper, kita kena potong-potong dulu supaya dia senang lah. Okey, stay tune. Kuali kita dah panas ni, kita masukkan minyak. Minyak jangan banyak agak-agak aja. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang kita dah chopper. Cili merah, lada merah, daun sup, halia dan bawang besar. Ini dia. Kita masuk je terus. Jangan membazir kita kaut dia sampai habis. Nampaknya minyak kita sikit, so kita tambah lagi sikit minyak. Okey. Kita tumis kita punya bahan chopper ni sampai mengeluarkan bau yang bukan bau, aroma yang sedap. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kita masukkan sos tiram 2 sudu makan. Lepas tu sos Thai 2 sudu makan. Lebih sikit tak apa. 3 sudu makan lah. Lepas tu kita masukkan kicap ikan 1 sudu makan. Kemudian kita masukkan sedikit air. Lepas tu kita masukkan daun limau purut 4 lembar, 4 keping. 1 batang serai lagi yang dah diketuk. Lepas tu setengah kiub pati ayam. Kemudian bawang besar diiris macam ni 1 biji.
Lepas tu kita kacau, kita tunggu kita punya kuah. Kuah tu mendidih baru kita masukkan kita punya ayam. So di sini sahabat-sahabat semua boleh rasa kalau kurang garam apa semua boleh tambah. Kita kuatkan api. Kita rasa dulu dah cukup apa garam ke tak. Okey, dah cukup. Jadi tak perlu tambah garam sebab ayam tu pun dah masin. Tadi masa kita goreng dengan apa kunyit, serbuk kunyit dengan garam. So tak perlu letak garam. Okey, kita punya kuah sos kita dah menggelegak, dah mendidih. Kita boleh masukkan ayam. Jadi ini ayam ni ataupun menu ini untuk 2 orang ke 3 orang makan. Kita gaul sekejap, agak-agak bahan-bahan dah sebati dengan ayam tu, isi ayam, kita tutup api. Lepas tu boleh dihidang. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Sungguh sungguh menarik dan menggoda iman kita. Sekarang kita boleh tutup api. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Kita punya ayam masak sos Thai. Okey, kita curah dia punya sos. Dia punya sos nampak. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Ayam masak sos Thai kita. Jadi begitu mudah, ringkas tapi sedap. InsyaAllah sahabat-sahabat tidak menyesal akan mencuba resipi ini kerana ia satu daripada menu yang cukup ringkas tapi sedap, menambat selera. Jadi ini untuk 3 orang ke 4 orang lah. Untuk 3 orang ke 4 orang boleh. Okey, setakat sini saja untuk konten kita kali ini. Menu resipi kita kali ini adalah ayam masak sos Thai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kerana satu subscribe itu membuatkan saya lebih bersemangat untuk buat konten dan video-video yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Okey.